Okay, assalamualaikum geng. Welcome back to my channel. Video kali ni petang ni aku just nak pergi ke kedai ni, chicken chop yang pernah viral dulu. Dia murah dan bagi aku sedap lah. Jom tengok aku pergi makan. Okay. Kalau mau beli apa tak? Ni air dia. Okay, ni main dia sini sedap. Yang kira paling banyak order, yang paling aku suka lah chicken chop original lah. Harga dia pun okey lah, tak sampai RM5. Nak order pun sini kena tulis sendiri, lepas tu atur depan lah. Spicy ya? Spicy. Ice up. Shuman. Jadi dia main skateboard ni, dia main skateboard fingerboard. Okey, alhamdulillah geng. Menu yang aku dah order dah sampai. Yang ni chicken chop. Yang ni fish and chip. Fish and chip dia pelik sikit kalau tengok. Dia tak nampak rupa fish and chip, nampak rupa macam yang chicken chop juga. Ni mushroom soup, ni yummy sizzling. Dan ni bukan sponsor punya video ni. Aku rasa dah aku review, aku akan khabar benda jujur lah. Bagi aku kedai ni memang sedap pun sebab kena yang cakap aku. Dan penting murah. Chicken chop ni dulu lah ni, cerita dulu. Apa pun RM4. Dia RM3.50. RM2.50. Tapi ni 5 tahun yang lalu lah. Sekarang ni dah tahun 2025, jadi RM48 kira murah lagi lah sebab dia bawah RM5. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sos dia tu dah. Sos black pepper dia tu bagi aku yalah dia lari daripada asal, cuma kena tekak aku bagi manis. Bagi aku sos black pepper original tu dah sedap. Sebab dia rasa pedas lah, lepas tu dia black pepper lah. Biar aku kena sos black pepper ni, sebab dia manis. Mak pedas tu ada juga, cuma manis. Dah. Ini kos dulu. Ini kos dulu. Yang ni aku nak rasa mushroom soup dulu lah. Roti dia biasalah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kami? Rasa mushroom soup dia sedap. Dia perkataan dia tu memang comel-comel. Next aku nak rasa fish and chip dia pula. Aduh, panas. Ni fish and chip dia panas kan, sizzling ni. Fish and chip dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sos fish and chip ni sos yang sama di chicken chop. Bismillah. Ayam mana? Nak ayam macam apa tu? Bagi aku fish and chip dia ni ada nak kurang sebab apa? Sebab dia terlalu nipis dan dia sos ni, dia saluk ni agak liat nak gigit dia, liat ni mana susah nak gigit lah, nak telan. Kurang lah, tapi okey lah, harga RM6 tak pasal.
Sekejap, sekejap. Dia duduk sebelah kat. Boleh? Tak, masuk Ah, sebelah next ni aku pula. nak rasa lah ni, aku nak rasa sizzling ya. Masuk video dengan kak. Ayah, aku ambil air ni. Oh, wapak oh. Aku nak. Aku. Itu Yemi dia ni okey lah, okey, boleh diterima lah. Tapi nak kata sedap tu, alhamdulillah Allah lebih sedap, cuma bagi tutup aku kurang. Okay gang, kalau mu suka video aku vlog macam ni lagi, jangan lupa untuk support aku dengan cara subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.